Berita hak persu, berita hak pelong jangan cewek nyanyi adik kakak. Nyanyi orang-orang kampung adik kakak. Tu harap adik-adik kakak, harap ibu bapa kita jangan terkeceh berita hak persu, berita hak pelong. Iaitu nyanyi orang kampung, nyanyi orang tua, nyanyi fok-fok kita. Sebab ada setengah tu orang tua tu, mujalah boleh duit 3,000 kok sebulan. Ada. Hak ni hak persu, hak ni hak pelong adik kakak. Iaitu duit 3,000 kok ni orang panggil tak boleh jadilah di segi kerajaan tu beristihad kata tak boleh jadi. Sebab duit orang tua, orang umur 60 nak pergi tu, duk boleh seperti biasa lagi lah. Umur 60 hingga sampai 69 tu boleh 900 kok. Umur 70 hingga sampai 79 tu boleh 700 kok. Orang umur 80 hingga sampai 89 tu boleh 800 kok. Lepas tu umur 90 nak pergi ke sana tu boleh 1,000 kok. Hak berita duk tubik dia kata nak prak jadi 3,000 kok. Hak tu hak persu, hak tu hak pelang dek kak. Jangan disebar, jangan dicel lah nyanyo. Orang kampung nyanyo orang tua. Kalau orang kampung dengan hak persu, hak pelang, hak tak benar ke saat ni tu, nyanyo lah orang kampung takut gi sebar wit rata, takut gi sapa sore 2 3 kok ramai, nyanyo lah nak ya hak tu hak pelang, hak tu hak persu. Jangan fok kita tu turut semata-mata turut sebab masa sekarang berita persu ko banyak di segi penipu pun banyak. Harap adik kakak, harap orang tua, harap pak kita tu pakat jaga molek di sini. Kalau masa kita tahu dah, kita pakat-pakat sapalah. InsyaAllah.